Hari ni mak masak sambal udang. Udang tak nampak lagi. Sekejap mak nak kaut-kaut. Kalau kat rumah ni aku kaut pakai sudu je. Ikut dan lah kan. Tapi kalau kat rumah mak tak boleh kena pakai benda yang kena kaut-kaut. Okay, ni sambal udang mak. Sedapnya baunya. Aku dah habak tau. Sambal mak ni lain-lain. Sambal udang resepinya lain. Sotong lain. Ikan lain. Ayam lain. So setiap sambal tu rasa lain-lain. Anak mak kebanyakan memang suka sambal. So kalau anak mak semua balik, nanti kalau korang kata anak balik sepatutnya anak lah masak. Biarlah mak kita. Mak awak lah. Mak kita lah. Anak-anak mak semua sambal. Kalau hari mak anak dia balik tu, dia cemui lah. Tengok sambal lah. Seminggu direct macam tu lah. Hari ni mak urgent sikit. Mak buat daging goreng. Mak tak pakai daging. Tapi mak boleh lah masak daging. Lepas tu kerabu daun putat. Gitu. Lepas tu ikan goreng. Lalat ni pun. Orang nak tunjuk sat lah pun. Mak letak nasi, lupa nak tekan button. Pakai duk nunggu. Aku tak sabar lah. Aku makan je lah. Awak ikan tak ada dah? Tak ada ikan puyuh dah kah? Awak tu. Kat mak memang wajib ada ikan lah. Ni tak payah risau. Sebab kalau orang tak makan, mak bagi kucing. Untuk kucing-kucing. Mana? Makan sejuk-sejuk tak sedap. Makan panas-panas macam ni lah. Dia macam cepat-cepat. Tapi dia nikmat. Nah, bismillah.